Jangan buat kubur dalam rumah. Rumah kita buat kubur tanah situ juga. Jangan. Tetapi Nabi ada buat gitu. Banyak perkara hak Nabi ni dia tidak serupa dengan kita. Nabi dia royak, dan Nabi-Nabi ni dia dikemumikan di tempat dia mati. Dia mati mana? Situ. Dia mati dalam rumah Aisyah. Rumah dia dikemumikan di situ. Lain. Jadi hak ni hak dia kata ni untuk orang-orang lain. Jangan buat. Sebab apa? Sebab tidak sesuai. Kalau kubur, jadi kita ni jadi sedih semua, murung semua, takut semua. Sedangkan selagi kita hidup, kita perlu buat kerja, kita perlu suka-suka juga, patut suka-suka. Ni kalau dalam rumah tu kubur tu, nampak kubur macam jadi sedih. Bukan lagu tu ajaran Islam. Nak suruh sedih sepanjang hayat. Tidak lagu tu. Dan tak ada beza lah antara rumah dengan kubur, tak ada beza. Sepatutnya kubur ni dia ada kawasan dia. Bermakna hak Nabi naknya kubur ni ada kawasan dia. Seperti yang dia buat di zaman dia, ada perkuburan Baqi' dan perkuburan lain-lain lagi. Ada. Lagu itulah hak dikehendakinya, dan di situlah tanah situ berlaku. Jangan buat di dalam rumah sendiri. Jangan. Kecuali kalau ada sebab-sebab yang munasabah. Ada sebab-sebab yang munasabah dan memang dibenarkan, tak apalah. Misalnya dalam keadaan perang kau bahaya, kau tak boleh nak tubik langsung. Kalau kita tidak kebumikan begitu, jadi lagu lain. Jadi lagu lain pula. Tak boleh nak tubik langsung. Kalau tubik kena bedil, kena bom kau, kena gapo kau, keadaan tertentu. Sedangkan kita tengok duduk perang tu pun boleh pergi tanah juga, sepatutnya juga. Katakanlah ada sesuatu keadaan lah yang menghendaki seseorang itu di tanah, di dalam rumah dia juga. Ada sebab yang munasabah. Itu lain cerita lah. Kalau dalam keadaan biasanya tidak. Lepas tu bab tanpa tajuk biasanya dia ada kesesuaian dengan bab sebelumnya. Di sini orang tanya Nabi SAW, amalan apakah hak paling afdal? Dia kata hak paling lama berdiri. Lama berdiri dalam semaya, iaitu semaya yang mana berdirinya lama. Semaya yang berdirinya lama ni buat apa? Sebab bacaan dia tu panjang. Tak ada, dia tidak suruh baca Fatihah 7 kali ke 100 kali ke, tak ada lagu tu. Fatihah sekali je lah. Bermakna hak lagi tu ayat Quran, surah-surah hak tu baca. Mana dikehendaki di sini moleknya baca Quran dalam semaya. Tu lebih lagi. Baca Quran saja tu pun lebih dah. Tapi kalau dalam semaya lebih lagi. Tulul qiyam. Tulul qiyam ni bila nak ada? Imam Abu Daud ada kaitan dengan sebelum pada ni, iaitu dalam semaya sunat. Sebab kalau semaya fardu, seseorang tu jadi tu imam, dia semaya fardu itu tak molek panjang, mengganggu orang pula, kena ambil kira juga orang makmum balik belakang. Baru boleh ada tulul qiyam ni, pasti kita boleh buat kira-kiranya kalau kita nak buat, iaitu apabila kita semaya sunat seorang diri. Sedar. Kalau kait dengan orang, payah. Ini tulul qiyam ini isyarat kepada semaya sunat lah. Semaya sunat. Pas semaya sunat ni di mana? Di rumah lah, lebih afdalnya. Sebab kalau tulul qiyam ni semaya sunat di masjid, bayangkan orang pun kata Allah rajin semaya, tak tadi lagi maya tak putih. Sudah pakat duk kecek lah. Dia pun dengar orang duk kecek cawa ke dia, kembali hidung, sia-sia lah. Sia-sia lah, tak ada pasal. Ataupun dengan maksud tak boleh, dengan maksud tak boleh semaya tu pun ada maksud tu dah nak menunjuk kau, sia-sia saja. Sebab tu Nabi SAW kata tulul qiyam isyarat kepada semaya sunat, hak panjang. Hak mana hak boleh lagu ni, hak boleh penuh pahala semaya di rumah. Ada kaitan dengan sebelum ni. Lepas tu sedekah mana hak paling afdal? Dia kata jahdul muqil. Kalau kita baca jahd, maknanya kesanggupan. Orang susah, tidak berada, tapi dia bukan orang kaya, dia tak berada lah, bukan orang berada kita kata, tapi dia sanggup juga buat kebajikan.
beri sedekah. Itu sebaik-baik sedekah. Sebab apa? Sebab nak sanggup dia payah juga. Dalam keadaan APT sikit, keperluan banyak. Selagi juhdul muqil, kesusahan yang sanggup dipikul oleh orang yang tidak berada, akibat daripada dia bersedekah. Bila dia beri sedekah, dia jadi susah. Susah pun dia sanggup. Dia tanggung, dia sabar. Sebab apa? Orang lain lebih perlu kau misalnya, ataupun dia nak kebajikan. Ni yang paling afdal. Sebab apa? Dalam keadaan dia memerlukan. Kalau orang kaya raya, hak senang dia tak serah dia. Walaupun dia beri banyak, tak ada apa. Tak ada berasa susah. Tak ada kena sabar lepas pada tu dak. Hak ni dia kena sabar, kena sanggup lah lepas pada ni. Tak boleh lah makan mewah. Misalnya kena kurang lah sikit sebab kita beri ni. Dia kena mikir. Ada pun orang kaya tak payah mikir. Bila tak mikir, dia tak ada lah kelebihan. Tetapi dari segi kelebihan, kalau dia buat, orang kaya tu pula dia buat kena cara pula, kena tepat pula, tu bolehlah dari segi lain lah. Dari segi lain. Tak apalah. Qila fa ayyul hijrah afdal? Hijrah mana hak paling afdal? Hijrah ke Habsyah ke? Hijrah ke Madinah ke? Atau hijrah ke mana-mana lagi? Nabi SAW kata, hijrah ni maknanya meninggalkan negeri, hak tu hak asalnya makna dia. Tetapi itu bukan intipati dia. Bukan teras dia. Bukan teras bagi hijrah. Teras dianya, utama dianya, pati dianya kepada dia, iaitu meninggalkan apa yang Allah haramkan kepadanya. Hak tu. Kalau orang tu berhijrah, dia tak tinggal hak tu, tak ada makna juga. Tapi kalau dia berhijrah zaman Nabi dulu, dia ada hak tu, ya memanglah ada kelebihan lah. Tapi maksud hijrah tu sebenarnya tu. Ataupun dalam bahasa lain, kalau kita nak kata falsafah hijrah, gapo dia? Hak tu. Cuma lahir dalam bentuk meninggalkan negeri. Kalau dalam bentuk-bentuk lain pun serupa juga. Mana kita kena susah. Itu hak paling afdal. Hijrah yang paling afdal. Jadi hak ni luah lah. Mana tidak terikat dengan hijrah hak zaman Nabi dulu. Kalau hak tu kita duduk kita duduk nak setara mana pun, kepingin setara mana pun, tak boleh dah hak tu. Bahkan zaman dia pun dia ayat dah, bila Fatih Makkah tu dah hijrata ba'dal fathi. Habis dah. Apatah lagi zaman kita tak ada lah hak tu habis cerita, jadi sejarah dah lah. Hak sebenarnya apa yang dikehendaki daripada hijrah tu, hak tu bermakna orang Islam ni dia kena jaga benar daripada perkara yang haram. Kalau dia tidak lari, mungkin dia sendiri terlibat. Dalam keadaan itu hijrah kan? Hak itulah yang paling afdal. Kalau nak kira, suka juga duduk situ. Banyak perkara juga, tapi ada benda tak molek. Boleh jadi anak kita, misalnya kita fikir anak kita akan jadi tak molek lah sebab kawasan itu, tapi nego kita bagus itu. Nego kita boleh kira, tapi pergaulan dia tak bagus. Boleh jadi anak kita terdedah kepada keadaan tidak baik dan akan melakukan perkara haram misalnya. Baik kita pindah, biarlah menego ni. Kita tidak utamakan waktu, utamakan apa yang diharamkan oleh Allah, takut-takut berlaku kepada kita. Waktu afdal. Hijrah yang paling afdal. Hak benda haram. Jihad yang paling afdal hak mana? Dia kata orang yang berjihad dengan orang musyrikin. Jihad dengan harta bendanya dan jiwa raganya. Maknanya bukan nak kira orang tanggung dia, belanja dia, beri gaji ke dia. Tak, waktu tak besar lagi tu. Walaupun itu juga ada kelebihan juga. Kita kata askar,